Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel aku. Okey, video kali ni aku nak cuci enjin beg aku menggunakan sabun badang makeover. Ni dia sabun dia. Kak Ferry kata sabun ni boleh buat untuk cuci kereta. Tu aku nak try tu, tengok macam mana hasil dia. Jadi ke tak? Sabun badang makeover booster 10 kali, lebih cepat, lebih bersih. Jomlah kita mulakan sekarang. Sebelum aku meneruskan video ni, pastikan korang dah tekan butang subscribe dan juga butang loceng yang ada kat bawah video ni. Tanpa membuang masa, jom aku tunjukkan sikit. Okey, ni foto kan. Jom kita try. Okey, ni hasil dia Yang ni dah sabun, yang sini belum sabun lagi. Dah sabun, belum sabun. Memang ketara lah beza dia. Memang menjadi lah sabun badang ni. Sabun badang makeover. Okey, aku nak teruskan pembersihan ni. Let's go.
Okey, kat bahagian ni tadi berkeladak hilang lah. Jom aku tunjuk yang sebelah sini pula. Belah ni aku tunjuk sini pula. Kita tengok hasil dia macam mana. Korang lihatlah sendiri kesanannya. Mantap. Okey, jom kita buat belah sini pula. Okey, aku dah siap bilas dah. Biar tunggu kering pula. Nanti aku tunjukkan hasil dia lagi macam mana. Kawasan tangki minyak ni pun aku basuh juga guna sabun badang. Okey, aku dah keringkan enjin bay ni. Aku dah siap dah. Jom kita tengok hasil dia macam mana. Okey lah, aku rasa aku tak ada apa lagi nak kongsi. Korang dah pun tengok hasil dia macam mana. Sabun badang makeover ni senang je cara guna dia. Dia sabun serbuk. Dia bukan sahaja untuk cuci pakaian, tapi nak cuci kereta, cuci motor pun boleh juga. Seperti yang korang tengok dalam video ni kan. Kat mana korang nak cari sabun ni, korang boleh pergi kat TikTok shop aku. Aku ada sediakan dekat beg kuning dekat situ. Sebelum aku akhiri video ni, pastikan korang dah tekan butang like, share, subscribe dan komen. Kita berjumpa lagi di video akan datang. Terima kasih kerana menonton sampai habis. Assalamualaikum. Bye. Been down and I'ma get it right. Dead on sight like and I'ma get it right. Then I'll